mak bapak 10 anak boleh jaga semua. Tapi belum tentu 10 anak boleh jaga mak bapak lupa. Jadi saya respect dengan akak ni sebab minggu lepas dia dah buat mai kereta dia untuk servis dan repair. Kali ni dia buat mai kereta bapak dia pula. Dia suruh kami cek semua masalah kereta ni. Selepas kami cek kereta ni, kami jumpa pelbagai masalah lah. So arm dah pecah, tayar dia botak, tersebut dah leaking, servis pun dah mau tak servis, aircon pun tak sejuk dah. Tapi kami tak buat semua sebab kami ikut kemampuan akak tu. Kami buat yang mana penting dulu. Apa benda yang kami buat ni, satu luar arm dia, tengok. Dah pecah dah semua ni. Dia kena, so kami kena buat lah hak ni sebab penting. Kemudian tayar dia, tengok. Dah botak lah, tak nampak dah bunga dah. So kami akan tukar kat tayar dia hak ni. Kemudian kami servis minyak hitam dia dan kami cuci aircon dia. So kalau kereta hampa ada masalah apa, hampa boleh mai sini, kami akan cek semua masalah kereta hampa. Kami siap akan bagi report kat hampa. Lepas tu, kalau nak buat ke, ikut pada bajet hampa. Kalau hampa tak cukup bajet, hampa jangan risau. Kami ada bayaran ansuran, direct lending ataupun Shopee Pay Later. Senang, hampa boleh mai kat sini Rona tu ataupun tekan link di bio.